Salam sejahtera. Selamat datang ke sesi pembugaran OBE College Vocational Sandakan. Pada sesi kali ini, mari kita dekati dan berkenalan dengan badan yang begitu dekat dengan ahli teknologi. MBOT atau Lembaga Teknologis Malaysia adalah badan kawal selia profesional untuk teknologis dan juruteknik di Malaysia. Ditubuhkan di bawah Akta Teknologis dan Juruteknik 2015, MBOT mengiktiraf, mendaftar, dan mengawal selia profesional dalam 23 bidang teknologi berbeza, daripada automotif hinggalah robotik, sehinggalah teknologi hijau dan IT. Jadi apa sebenarnya yang MBOT buat? Mari kita rungkaikan. Pertama, pengiktirafan profesional. MBOT menganugerahkan gelaran teknologis profesional TS dan juruteknik bertauliah TC kepada individu yang berkelayakan. Status ini meningkatkan kedudukan mereka dan membuka peluang baharu. Kedua, standard dan etika. MBOT menetapkan dan mengekalkan standard kecekapan, etika dan amalan profesional yang tinggi. Ini semua penting untuk memastikan kualiti dan integriti dalam bidang teknologi. Ketiga, pembangunan profesional berterusan. Pembelajaran sepanjang hayat adalah kunci. MBOT menggalakkan peningkatan kemahiran dan pengetahuan melalui latihan dan kursus yang kerap. Keempat, inovasi dan kemajuan teknologi. MBOT menyokong penggunaan dan pembangunan teknologi baharu, membantu industri kekal termaju. Kelima, jaringan profesional. MBOT menghubungkan teknologis dan juruteknik, memupuk komuniti profesional yang diiktiraf di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Keenam, keselamatan, kualiti dan kecekapan. Setiap ahli MBOT komited terhadap amalan kerja yang selamat, berkualiti tinggi dan cekap dalam industri masing-masing. Kesimpulannya, MBOT bukan sekadar badan pendaftaran. Ia memainkan peranan penting dalam memastikan pengiktirafan, standar, dan perkembangan profesional untuk teknologis dan juruteknik di Malaysia. Terima kasih kerana masih bersama kami. Diharap perkongsian ini dapat membantu anda sedikit sebanyak dalam memahami siapa itu MBOT. Sampai jumpa lagi.